Bila kita masuk tarawih, ada satu malam yang Allah muliakan dalam bulan Ramadan yang menjadi tumpuan ataupun matlamat kita bersama, iaitu Lailatul Qadar. Lailah malam Al-Qadar itu mulia, satu malam yang dimuliakan oleh Allah. Allah berkata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bila masuk bulan Ramadan, Nabi kata taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir. Bermula daripada 21 sampailah 30. Cari. Perlu ke cari? Cari ni bukan cari dengan tengok tanda. Cari dengan ibadat. Maka sebab itu bila malam akhir ni, Nabi dia akan i'tikaf. Bukan Nabi pergi cari kat luar, mana tanda pokok sujud ke tak. Bukan cari dengan cara macam tu. Kita ni salah. Suruh cari, dia pergi cari sungguh. Tak, cari tu cari dengan ibadat. Sebab ada orang dia cari, tiba-tiba dia jumpa. Dia katalah dia jumpa, saya tak tahu. Saya jumpa Ustaz malam Al-Qadar ni. Macam mana boleh tahu jumpa? Saya tengok air dalam tempayan saya beku. Jadi saya kata kalau air tempayan beku, lepas tu buat apa? Lepas tu saya minum air tu. Lepas minum, buat apa? Lepas minum saya sambung tidur lah Ustaz. Orang bila dah betul-betul jumpa, pergilah solat. Malam Al-Qadar ni mulia bukan kerana malam tu saja, dia menghidupkan malam tu dengan solat. Tapi saya nak katalah kat dia, tapi tak gamak ah. Saya nak kata, beku tu mungkin bukan kot malam Al-Qadar, mungkin katak bertelur dalam tu. Tapi tak gamak sebab dia kata dia minum. Jadi saya nak kata juga tanda malam Al-Qadar ni tidak ada yang sahih pun, walaupun satu. Satu pun tak ada yang sahih tentang tanda. Ada riwayat, ada yang kata malam tu tak sejuk sangat, tak panas sangat, malam yang tenang, bintang pun tak keluar. Tapi semua riwayat itu semuanya dhaif. Kerana dari sudut logik pun tak kena. Macam mana nak kata tak sejuk sangat, tak panas sangat kalau dia duduk kat Eskimo? Eskimo sejuk lah. Dia kata, baca hadis, tanda malam Al-Qadar tak sejuk sangat, tak panas sangat. Ni sejuk ni. Tak adalah malam Al-Qadar ni. Tak ada. Sebab tu hadis tu, bila kata tak sahih, saya lega lah, memang tak sahih semua. Tapi ada satu yang sahih. Satu yang tanda yang sahih. Dia tak ada kaitan lah dengan tak sejuk sangat. Iaitu, dua. Satu tu, dalam hadis disebut, bila sahabat jumpa malam Al-Qadar, sahabat kata, bulan malam tu, dia macam mangkuk. Masa bulan macam mangkuk? Bulan sabit sebab dah hujung kan. Itu bukan tanda sebenarnya. Sebab tu saya kata satu. Sebenarnya yang ni bukan tanda. Sahabat kata aku tengok bulan macam mangkuk. Macam apa? Dia melengkung. Jadi sebab itu bukan tanda. Sebab memang dah akhir bulan dah, memanglah bulan akan jadi melengkung. Bulan akan jadi sabit balik kan, tengah-tengah dia akan mengambang kan. Mula-mula dia akan sabit belah sini, bila dah hujung-hujung dia akan sabit belah sini. Itu bukan tanda lah. Dia ada satu lagi tanda. Ini sahih, yang tadi pun sahih sebenarnya, tapi itu bukan tanda. Yang ni sahih. Apa dia? Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, esok pagi matahari terbit pucat, menunjukkan malam semalam malam Al-Qadar. Tapi itu bukan tanda waktu malam lah. Itu tanda dah esok pagi dah. Kerana Allah nak tengok siapa yang sungguh cari malam tu dan siapa yang tak bersungguh. Kalau bagi tanda malam tu dandan, terus solat. Sedangkan dia malas solat. Sebab tu dia bagi esok lah. So siapa yang tengok pagi tu, tengok matahari terbit pucat, dia tahu lah semalam Al-Qadar. Maka semalam kita dah terlepas kalau bagi orang yang tak nak cari.
Tapi kalau pokok sujud, yang ni tak ada. Yang tu memang tak termasuklah hadis. Kita nak pergi masjid, tengok-tengok pokok sujud. Yang tu bukan malam Al-Qadar lah. Yang tu mungkin ada orang bertenggek atas pokok tu. Okay.